Nampaknya JDT ditewaskan oleh Buriram United di tempat sendiri, guys. Mesti peminat JDT sangat-sangat sedih sekarang. Sangat-sangat kecewa. Dah lah kalah tempat sendiri dah. Lepas tu adalah tak layak untuk babak selanjutnya, guys. Aku pun sedih juga selepas melihat game pada malam tersebut. Aku inginkan melihat JDT melepasi grouping, guys, tetapi malangnya kita tak ada rezeki untuk melihat JDT melangkah ke babak selanjutnya, guys. Okey, guys, kali ni aku nak bahas sikit dari segi game pada malam tersebut. Sebelum aku nak lanjut video ni, aku dah minta korang like, aku dah minta korang komen, aku nak minta korang subscribe video aku supaya aku lebih semangat membuat video yang akan datang, guys. Layan video ni sampai habis. Check it out. Okay, guys, korang dah tahu kan macam mana dengan game pada malam tersebut, macam mana dengan suasana pada malam tersebut. Memang sangat-sangat rancak, memang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh peminat bola sepak Malaysia ataupun peminat JDT sendiri game pada malam tersebut, guys. Korang boleh tengok JDT memang menguasai bola pada malam tersebut iaitu 60%. Manakala Buriram United hanya menguasai bola 40%, guys. Memang kita sangkakan JDT akan menang pada malam tersebut, tetapi JDT pada malam tersebut memang tak ada rezeki, man. Dah sedaya upaya untuk mencari gol, dah sepak ke sana, ke situ, ke atas, ke bawah. Memang tak ada rezeki. Aku nak bagi 5 bintang, iaitu dari goalkeeper dari Buriram United. Memang cukup-cukup. Dia punya mata tu memang cukup laju, tapis bola lah, tangkap bola ke situ lah, ke sini. Memang goalkeeper yang berkualiti bagi aku, sebab beliau mempunyai pengalaman di luar negara, guys. Memang cukup-cukup dah lah berkualiti, bermain di tempat lawan pula tu, di base lawan pula tu, tetapi beliau mampu untuk fokus pada game malam tersebut, guys. Untuk pemain Buriram United, bagi aku memang rezeki mereka pada malam tersebut mendapatkan jaringan yang 1-0. Bagi aku jaringan tidak perlu dijaringkan sepatutnya, tetapi memang rezeki Buriram United untuk mendapatkan jaringan tersebut, dan terjadinya Buriram United menang pada malam tersebut, guys. Untuk JDT pula, bagi aku memang tak ada rezeki untuk pada malam tersebut, sebab JDT dah sedaya upaya untuk melakukan mendapatkan jaringan pada malam tersebut, tetapi JDT hanya pasrah dan menerima kekalahan tersebut, iaitu Buriram United mampu mengalahkan JDT di tempat sendiri, guys, iaitu di Stadium SSI. Bagi aku game yang sangat-sangat menarik, game yang sangat-sangat berkualiti bagi aku. Kalau korang boleh komen dekat bawah, adakah game pada malam tersebut sangat-sangat berkualiti? Korang boleh komen dekat bawah, guys. Untuk peminat JDT, janganlah bersedih. Mungkin tahun ini tak ada rezeki untuk kita. Tak ada macam apa orang cakap, memang tak ada rezeki dah. Kita dah cuba sedaya upaya, kita beli player ni, kita ambil player ni, kita beli je player ni. Memang tahun ni tak ada rezeki. Dah macam-macam player kita tukar, dari segi midfielder, dari segi defense, dari segi penyerang. Kita pun dah cuba, guys. Kita pun dah cuba sedaya untuk menang, untuk melanjutkan babak selanjutnya, tetapi kita dah, macam orang cakap, kita tak ada rezeki. Tu je lah aku dah cakap dalam video ni. Memang kita tak ada rezeki pada tahun ini, guys. Korang boleh tengok kita dah beli player yang mahal-mahal, kita dah mendatangkan player yang berkualiti, tetapi
kita tidak mampu juga untuk mengalahkan Buriram United. Buriram United juga mempunyai player yang bagi aku sangat-sangat berkualiti dari segi goalkeeper, dari segi defense, dari segi penyerang memang sangat-sangat berkualiti guys. Itu sebab korang boleh tengok JDT apabila bertemu dengan Buriram United memang kita pun rasa adakah JDT mampu untuk mengalahkan Buriram? Adakah Buriram mampu untuk mengalahkan JDT? Sebab kedua-dua pasukan Asia ni sama-sama kuat guys. Korang boleh tengok Buriram United di Liga Thailand menduduki peringkat yang teratas, manakala Malaysia pula dipegang oleh JDT di peringkat yang ke atas guys. Itu sebab di perlawanan pada malam tersebut memang 50-50. Adakah JDT menang? Adakah Buriram United menang? Korang boleh tengok selama SCL ni JDT bertemu dengan Buriram United sebanyak 3 kali dah guys. Pertama, JDT bertemu dengan Buriram United seri. Kali kedua korang boleh tengok pun seri juga. Memang wow bagi aku. Memang sangat-sangat wow. Dan kali ketiga JDT ditewaskan oleh Buriram United guys. Aduh, tapi tak apa, kita tunggu tahun hadapan untuk melihat JDT yang lebih ganas guys. Okay guys, itu saja video aku kali ini. Kalau korang suka dengan video aku kali ini, korang boleh subscribe video aku dan like video aku dan komen dekat bawah. Dan Assalamualaikum, see you next video. Bye bye. Assalamualaikum.